Alhamdulillah, sambil-sambil kita settle jual telur apa semua tadi ni. So sambil-sambil tu kita pacak kayu yang kita bawa balik kemarin ni. Nampak tak? Ni projek yang kita duk angan-angankan lah. Impian tahun ni lah, mudah-mudahan jadi kenyataan lah Kita lah usaha ke arah tu lah. So kayu-kayu teras ni kita dah pacak dah sikit untuk jadi rangka apa semua. Ini teras Cepedak ni, teras Cepedak ni memang hebat. Dia hebat pada jati. So jati lebih pada perabot apa semua gitulah. Tapi teras Cepedak ni dia tak popular ke apa. Sebab kebanyakan teras Cepedak ni orang tanam yang personal punya kan. Padahal dia hebat, dia boleh tahan ratus tahun ni lah. Ni dah berapa ratus tahun dah ni. Kita pergi ambil pun memang ambil teras yang memang dah, orang kata apa, yang dah mati baru boleh ambil. Nampak tak? So ni projek yang impian kita untuk tahun ni, insya-Allah. Nampak tak? So teras ni orang macam tak percaya yang kita boleh heret balik dengan motor ya. Kita pun cuba heret yang mana yang kita mampu makan cekak lah. Kalau kata yang tak makan cekak tu kita bawa balik pakai lori lah kan. Tapi macam-macam ni insya-Allah lah dah terbiasa dah. So kita pakai motor ni, heret sorang-sorang ni. Nampak tak? So kita dah start complete belah sana. Nanti kita akan roboh lah ini. Buat masalah kita tak roboh lagi tu, sengaja kita biar atap tu keluar. So kita nak masuk tengah tu nanti akan ada walkway kat atas tu kan. So ni konsep green lah, konsep green, insyaAllah. Doakanlah mudah-mudahan lancar untuk tahun ni. Modal tak taruh tak mana lagi, buat dulu lah hak mana yang kita ni. Dia impian memang kena buat macam tu. Jangan duduk takut, buat je. Wish, nampak ni. Oh, lepas. Dah mati. Alhamdulillah. So, nanti baru kita akan start masuk kayu 52 lah nanti. Nampak tak? Besar ni, ini besar. Dia berkonsepkan green, insyaAllah. So, kita dah tanam semua lah. Takkan puas hati kalau kita buat. Nampak pun syok kan. Baru kita akan cuci nanti. And then nanti baru start. Nak bakar ke nak touch up nak apa, itu belakang lah, tak ada masalah. Yang penting kita ada clearkan dulu, bagi siap apa semua dulu. Oh puas no. Nak boleh dapat suatang-suatang lah. Alhamdulillah lah, lancar semua, Allah mudahkan.